Pernahkah anda rasa semakin kuat anda mencuba, semakin jauh impian anda terasa? Anda bekerja lebih keras, berfikir lebih gigih dan menginginkannya dengan lebih mendalam. Tetapi realiti yang anda idamkan seolah-olah lari daripada anda. Ini adalah satu paradoks yang memerangkap ramai orang dalam kitaran kekecewaan. Anda diberitahu bahawa usaha gigih adalah kunci kejayaan. Tetapi bagaimana jika saya katakan bahawa alam semesta tidak bertindak balas terhadap perjuangan anda? Bagaimana jika kunci untuk mencipta realiti bukanlah dengan menambah usaha, tetapi dengan mengurangkan sesuatu yang tidak kelihatan di dalam diri anda? Di sinilah letaknya satu rahsia besar, satu prinsip yang mengubah segala-galanya. Prinsip ini dinamakan prinsip simplicity. Ia menyatakan bahawa kelajuan realiti impian anda terbentuk adalah berkadar songsang dengan jumlah rintangan dalaman anda. Semakin sedikit rintangan, semakin cepat ia muncul. Perjuangan, keraguan dan keperluan untuk mengawal adalah getaran statik yang mengganggu isyarat anda kepada alam semesta. Video ini bukan sekadar satu lagi video motivasi. Ini adalah satu anjakan paradigma yang disokong oleh fizik kuantum, neuroscience dan kebijaksanaan purba. Kita akan membongkar mengapa usaha keras yang didorong oleh ketakutan sebenarnya menolak apa yang anda inginkan. Anda akan belajar bagaimana untuk beralih daripada seorang pejuang yang cuba mendapatkan sesuatu kepada seorang pencipta yang membenarkan ia datang. Bersedia untuk memahami bahawa kuasa terbesar anda tidak terletak pada tindakan anda, tetapi pada keadaan kewujudan anda. Mari kita mulakan perjalanan untuk memahami bagaimana kesederhanaan adalah kuasa kreatif yang paling hebat di alam semesta. Prinsip simplicity adalah sangat mudah tetapi amat mendalam. Realiti yang anda inginkan tidak dicipta melalui usaha. Ia dibenarkan melalui penjajaran. Musuh sebenar bukanlah cabaran luaran tetapi rintangan dalaman. Apakah rintangan ini? Ia adalah gabungan toksik antara keinginan yang kuat dengan keraguan, ketakutan, pemikiran berlebihan dan keperluan untuk mengawal setiap hasil. Apabila anda menginginkan sesuatu tetapi di dalam hati anda ragu-ragu jika anda layak atau takut ia tidak akan berlaku, anda mencipta dua isyarat yang bercanggah. Anda menekan pedal minyak dan brek pada masa yang sama. Alam semesta yang bertindak balas kepada kejelasan getaran menjadi keliru. Ia tidak dapat membalas isyarat yang tidak koheren. Untuk memahami ini dengan lebih mendalam, kita perlu melihat model realiti kuantum. Ahli fizik seperti David Bohm mencadangkan bahawa semua potensi dan kemungkinan sudah wujud dalam satu medan tenaga yang tidak kelihatan, yang dipanggilnya medan implisit. Bayangkan ia sebagai lautan tak terhingga yang mengandungi setiap realiti yang mungkin. Tugas anda bukanlah untuk mencipta kereta baru, hubungan cinta atau kesihatan yang baik dari sifar. Sebaliknya, tugas anda adalah untuk memilih ataupun menalak kepada realiti di mana perkara-perkara ini sudah menjadi milik anda. Proses ini sama seperti menala radio. Semua stesen sudah bersiaran serentak, tetapi anda hanya boleh mendengar stesen yang frekuensinya sepadan dengan radio anda. Begitu juga keadaan getaran dalaman anda, iaitu gabungan pemikiran dan perasaan anda, bertindak sebagai penala. Apabila anda berada dalam keadaan kesyukuran, kepastian dan rasa lega, anda sedang menala kepada frekuensi realiti di mana hasrat anda telah pun dipenuhi. Usaha keras yang lahir dari rasa kekurangan menala anda kepada frekuensi kekurangan itu sendiri. Alam semesta tidak menilai sama ada anda mahu atau tidak mahu sesuatu. Ia hanya memadankan getaran anda. Oleh itu, kuncinya bukanlah bekerja lebih keras untuk mendapatkannya,
tetapi untuk menyederhanakan keadaan dalaman anda sehingga anda menjadi padanan getaran yang jelas untuk apa yang anda inginkan. Sekarang, mari kita gali lebih dalam. Mengapa kita terperangkap dalam perangkap usaha ini? Jawapannya terletak pada identiti dan pengaturcaraan minda separaseda kita. Neuroscience memberitahu kita bahawa sehingga 95% daripada tingkah laku harian kita dikawal oleh minda separasedar yang merupakan arkib bagi semua pengalaman, kepercayaan dan emosi masa lalu kita. Bagi kebanyakan kita, minda ini diprogramkan dengan kepercayaan taras seperti saya tidak cukup baik, saya perlu membuktikan nilai diri, atau hidup ini sukar. Kepercayaan ini membentuk satu identiti. Anda tidak hanya merasa tidak layak, Anda menjadi seseorang yang percaya mereka perlu berjuang untuk mendapatkan apa yang mereka mahu. Inilah yang saya panggil gelong usaha atau the effort loop. Ia adalah satu kitaran bawah sedar di mana anda cuba lebih gigih untuk mendapatkan sesuatu yang anda rasa di lubuk hati anda tidak layak menerimanya. Setiap tindakan yang datang dari tempat ini membawa tenaga ketakutan dan kekurangan. Anda menelefon klien bukan dengan keyakinan, tetapi dengan ketakutan penolakan. Anda memulakan perniagaan bukan dari inspirasi tetapi dari desakan untuk membuktikan sesuatu. Alam semesta kuantum tidak bertindak balas kepada apa yang anda lakukan tetapi kepada tenaga di sebalik apa yang anda lakukan. Gelong usaha ini menghasilkan isyarat tenaga yang sangat hingar dan tidak koheren. Ia seperti menjerit arahan kepada alam semesta dalam bahasa yang bercampur aduk. Ia tidak dapat mentafsirnya dengan jelas. Untuk keluar dari gelong ini, anda perlu menukar identiti anda. Anda perlu beralih daripada seseorang yang cuba untuk menjadi kaya kepada seseorang yang adalah kaya pada tahap getaran walaupun akaun bank anda belum menunjukkannya. Perubahan ini berlaku di dalam, bukan di luar. Jadi, bagaimana kita boleh membuat anjakan ini secara praktikal? Jawapannya terletak pada konsep yang diajar oleh guru mistik Neville Goddard, iaitu anggapan hasrat telah tercapai. Ini adalah seni untuk merasakan dan mempercayai bahawa apa yang anda inginkan sudah pun menjadi kenyataan. Ia bukan tentang visualisasi yang memaksa atau afirmasi yang diulang tanpa henti. Ia adalah satu keadaan dalaman yang tenang, ringkas dan penuh kepastian. Ia adalah perasaan lega, kesyukuran dan kedamaian yang datang apabila anda tahu sesuatu itu sudah selesai. Keadaan dalaman yang bersih inilah isyarat yang paling jelas yang boleh anda hantar ke medan kuantum. Di sinilah kita perlu membezakan antara dua jenis fokus, pemerhatian kuantum dan pengawasan. Pengawasan adalah apa yang kebanyakan orang lakukan. Selepas menetapkan niat, mereka sentiasa memeriksa realiti 3D untuk mencari bukti. Ya, adakah wang itu sudah masuk? Adakah dia sudah menghubungi saya? Adakah kesihatan saya bertambah baik? Setiap kali anda mengawas, anda sebenarnya menghantar isyarat yang kuat kepada alam semesta. Saya tidak memilikinya lagi dan saya tidak percaya ia akan datang. Ini menyiarkan getaran ketidakpercayaan dan keraguan yang melambatkan atau menghalang proses manifestasi. Sebaliknya, pemerhatian kuantum yang sebenar adalah satu fokus ke dalam. Anda mengalihkan perhatian anda daripada dunia luar dan meletakkannya pada perasaan hasil yang diinginkan. Anda hidup dari akhir. Anda bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya akan rasa jika saya sudah memiliki apa yang saya mahu? Kemudian anda memupuk perasaan itu sama ada kelegaan, kegembiraan atau keamanan di dalam diri anda sekarang. Anda menjadi pemerhati kepada keadaan dalaman anda bukan kepada keadaan luaran. Dalam fizik kuantum, pemerhati adalah yang menyebabkan gelombang kemungkinan runtuh menjadi satu zarah pengalaman.
dengan menjadi pemerhati yang fokus pada perasaan keinginan yang telah dipenuhi. Anda mengarahkan tenaga tak terhingga untuk membentuk realiti yang sepadan dengan perasaan itu. Mari kita terokai sains di sebalik mengapa keadaan dalaman yang ringkas ini begitu berkuasa. Penyelidikan dari institusi seperti HeartMath Institute telah menunjukkan kewujudan satu fenomena yang dipanggil koheren jantung otak. Apabila anda mengalami emosi yang tinggi seperti kasih sayang, kesyukuran atau penghargaan, jantung anda menghantar isyarat yang teratur dan koheren kepada otak anda. Isyarat ini menyelaraskan seluruh sistem biologi anda, mencipta medan elektromagnet yang sangat kuat dan teratur di sekeliling badan anda. Medan ini adalah tanda tangan tenaga anda. Ia adalah bahasa yang difahami oleh medan kuantum. Sebaliknya, apabila anda berada dalam gelung usaha mengalami tekanan, keraguan dan ketakutan, jantung anda menghantar isyarat yang huru-hara dan tidak koheren. Ini mencipta medan elektromagnet yang lemah dan bercelaru. Medan yang tidak koheren ini tidak dapat membawa niat anda dengan jelas. Ia seperti cuba menghantar mesej penting melalui talian telefon yang penuh dengan statik. Niat anda menjadi kabur dan terherut. Inilah sebabnya mengapa seseorang yang berada dalam keadaan damai dan yakin boleh mencapai lebih banyak dengan usaha yang sedikit, berbanding seseorang yang bergelut dalam keadaan tertekan. Kuasa mereka tidak terletak pada tindakan fizikal, tetapi pada koheren medan tenaga mereka. Ini juga berkait rapat dengan bidang epigenetik. Epigenetik menunjukkan bahawa persepsi dan persekitaran emosi kita boleh mengubah cara jin kita diekspresikan. Apabila anda mengekalkan keadaan koheren dan perasaan hasrat yang telah tercapai, anda secara literal menghantar isyarat baru kepada sel-sel anda. Anda sedang memprogram semula biologi anda dari dalam keluar untuk sepadan dengan realiti baru. Anda tidak hanya menarik realiti baru, anda menjadi realiti baru itu pada tahap selular. Ingat eksperimen celah ganda 2 dalam fizik kuantum? Ia membuktikan bahawa zarah-zarah wujud dalam keadaan kemungkinan sehingga ia diperhatikan. Kesedaran anda, keadaan kewujudan anda adalah pemerhati itu. Apabila kesedaran anda jelas, ringkas dan koheren, anda memberikan arahan yang paling tepat kepada alam semesta tentang kemungkinan mana yang perlu dijadikan realiti. Perjuangan adalah statik, kesederhanaan adalah kejelasan, koheren adalah kuasa. Sekarang anda faham teorinya. Bagaimana untuk mengintegrasikan prinsip simplicity ini ke dalam kehidupan seharian anda? Langkah pertama adalah dengan menjadi sedar. Mulakan dengan memerhatikan pemikiran dan tindakan anda tanpa menghakimi. Sepanjang hari, tanyakan pada diri sendiri, adakah tindakan yang akan saya ambil ini datang dari tempat inspirasi dan kejelasan atau dari tempat ketakutan dan keperluan untuk memaksa sesuatu berlaku? Jika anda mendapati diri anda terperangkap dalam gelung usaha, berhenti sejenak. Tarik nafas dalam-dalam dan sedari bahawa anda sedang menyiarkan isyarat kekurangan. Daripada memaksa diri untuk terus bertindak, alihkan fokus anda ke dalam. Luangkan masa beberapa minit untuk kembali kepada perasaan hasrat yang telah tercapai. Rasakan kelegaan itu. Rasakan kesyukuran itu. Dari keadaan yang lebih tenang dan selaras ini, tindakan yang betul akan datang secara semula jadi. Atau anda mungkin menyedari tiada tindakan diperlukan pada masa itu. Lepaskan keterikatan anda pada bagaimana dan bila ia akan berlaku. Keperluan untuk mengetahui perinciannya adalah satu bentuk rintangan. Tugas anda adalah untuk mengekalkan keadaan dalaman yang selaras. Tugas alam semesta adalah untuk mengatur butirannya. Percayalah bahawa jalan dengan rintangan paling sedikit akan muncul di hadapan anda apabila anda sendiri berada dalam keadaan rintangan yang paling sedikit.
Saya mahu anda melakukan sesuatu sekarang. Di ruangan komen di bawah, tuliskan satu rintangan yang anda committed untuk lepaskan hari ini. Mungkin ia adalah keperluan untuk memeriksa telefon anda setiap 5 minit atau pemikiran berulang bahawa ia tidak akan berjaya. Dengan menuliskannya, anda mengakuinya dan memulakan proses untuk melepaskannya. Ini adalah langkah praktikal pertama anda ke arah menguasai prinsip simplicity. Cabaran terbesar dalam mengamalkan prinsip ini adalah apabila realiti 3D anda kelihatan bertentangan dengan apa yang anda mahukan. Anda mungkin cuba merasakan kelimpahan, tetapi bil menimbun. Anda mungkin cuba merasakan cinta, tetapi anda masih keseorangan. Inilah masanya keraguan menyelinap masuk dan menarik anda kembali ke dalam gelung usaha. Adalah penting untuk memahami bahawa dunia luaran yang anda lihat sekarang adalah gema dari getaran masa lalu anda. Ia adalah bayang-bayang pemikiran dan perasaan semalam. Tugas anda bukanlah untuk bertindak balas terhadap bayang-bayang itu, tetapi untuk berpegang teguh pada keadaan dalaman baru anda sehingga realiti luaran tidak mempunyai pilihan selain mengejar dan memadankannya. Ini memerlukan ketekunan mental dan emosi. Ia bukan tentang menafikan realiti semasa anda. Anda boleh mengakui bil-bil itu ada, tetapi anda tidak perlu memberikan tenaga emosi anda kepadanya. Anda boleh berkata, ya, bil itu ada di sana, tetapi saya memilih untuk menumpukan perhatian pada perasaan keselamatan kewangan. Ya, saya masih bujang, tetapi saya memilih untuk memupuk perasaan cinta dan kepuasan di dalam diri saya. Anda sedang mengalihkan kesetiaan anda dari realiti lama kepada realiti baru. Setiap kali keraguan muncul, lihat ia bukan sebagai tanda bahawa ia tidak berfungsi, tetapi sebagai ujian untuk melihat sejauh mana anda committed dengan keadaan baru anda. Setiap kali anda berjaya kembali ke keadaan anggapan yang telah tercapai, anda sedang membina otot mental dan menguatkan isyarat baru anda. Ini adalah proses penyah condition minda separa sedar. Anda sedang menggantikan program lama, perjuangan dan kekurangan dengan program baru, kemudahan dan kelimpahan. Ia mungkin tidak selesa pada mulanya kerana ia tidak biasa. Tetapi dengan latihan, keadaan kewujudan yang baru ini akan menjadi keadaan semula jadi anda. Dan apabila ia menjadi keadaan semula jadi anda, manifestasi yang sepadan juga menjadi semula jadi. Jadi, mari kita simpulkan mesej teras hari ini. Kuasa anda untuk mencipta realiti yang anda inginkan tidak terletak pada kesibukan tindakan anda, tetapi pada kesederhanaan keadaan kewujudan anda. Alam semesta tidak memberi ganjaran kepada perjuangan. Ia mencerminkan kejelasan. Realiti tidak diperoleh melalui usaha keras yang didorong oleh ketakutan. Ia dibenarkan masuk melalui penjajaran getaran yang mudah. Prinsip simplicity mengajar kita bahawa dengan mengurangkan rintangan dalaman, iaitu keraguan, ketakutan dan keperluan untuk mengawal, kita secara automatik meningkatkan kelajuan manifestasi kita. Anda tidak mencipta apa-apa dari sifar. Anda memilih dari medan kemungkinan yang tidak terhingga dengan menala frekuensi dalaman anda. Ini dilakukan dengan mengamalkan anggapan hasrat telah tercapai, merasakan perasaan lega dan kesyukuran seolah-olah ia sudah menjadi milik anda sekarang. Dengan mengekalkan keadaan koheren, jantung otak ini, anda menyiarkan isyarat elektromagnet yang kuat dan jelas yang mengarahkan tenaga kuantum untuk membentuk dunia anda. Hentikan pengawasan terhadap dunia luar dan jadilah pemerhati yang setia terhadap dunia dalaman anda. Keluar dari gelung usaha yang didorong oleh rasa tidak layak dan masuk ke dalam identiti seseorang yang secara semula jadi menerima kebaikan. Jalan menuju impian anda bukanlah jalan yang kompleks dan sukar. Ia adalah jalan penyederhanaan. Ia adalah tentang membuang semua yang bukan anda, semua kepercayaan yang tidak lagi berkhidmat untuk anda,
sehingga yang tinggal hanyalah getaran tulen dari keinginan anda. Jika video ini memberi resonansi kepada anda, jika anda merasakan kebenaran dalam mesej ini, langgan saluran ini. Ini bukan sekadar saluran YouTube. Ia adalah satu komuniti yang didedikasikan untuk mengingati kuasa sebenar kita. Buat komitmen kepada diri sendiri hari ini untuk menjadikan kesederhanaan dan koheren emosi sebagai amalan harian anda, dan saksikan bagaimana alam semesta mula mengatur semula dirinya di sekeliling anda. Anda lebih berkuasa daripada apa yang anda pernah bayangkan.